Saudara saya sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni topik yang agak sensitif, influenza. Betul? Influenza tidak menunggu sesiapa saja yang menganggapnya sebagai cuma common cold. Tahu common cold? Macam demam sesama biasa. Memang dia macam tu kadang-kadang. Dan kebanyakan yang masuk ke hospital sekarang pun antara 200 hingga 300 ribu yang kata common cold ni, 42 hingga 45 ribu lebih kurang figure yang diberi oleh kementerian saya dapat ni mengatakan influenza sudah positif. Influenza bukan common cold, please sebab antara 45 ribu tu, okay, you nak tahu kan 5,000 orang untuk 2025 untuk tahun ni sudah pun memasuki hospital. Maksudnya bukan boleh diletak kat rumah lagi jaga demam saja, jaga jangan dehydrated ataupun muntah-muntah, pening-pening. Mereka tu sampai dah tak boleh berjalan pun ada. Yang sakitnya influenza ni tidak macam common cold, tetapi ramai orang menganggapnya macam common cold. Sebab tu bila dia lepas pada 48 jam, saya ulang, lepas pada 2 hari, you tak baik juga dan you tak buat apa-apa. Ini yang saya nak cerita, yang 5 orang yang kena masuk hospital tu, tahu tak tahu, tahun 2025 ni dah ada 51 kematian buat setakat ini. Yang you dengar cerita Kak Samarahan budak 4 tahun tu, itu antara yang termasuk antara 19 kanak-kanak yang bawah umur 10-12 tahun tu yang dah kena sampaikan meninggal. Okey, faham? Dan lagi 24 orang dewasa atas pada umur 60 dan ada 8 lagi orang yang meninggal disebabkan mereka ada penyakit-penyakit lain bersamaan. Orang panggil comorbidity, maksudnya semacam orang yang ada penyakit jantung ataupun dah tengah kena kanser, rawatan imuniti yang tengah menurun Jadi badan mereka tu lemah, kena influenza langsung jalan. Saya nak cerita tentang statistik kat Malaysia sahaja. Kalau dibandingkan negara-negara seperti Singapura, dia orang dah ada 38,000 yang dah masuk hospital tahun ni. Kita tadi berapa? 45,000 kan? Dan dah ada 51 kematian di Malaysia. Rupa-rupanya 51 kematian tu yang dah dikonfirm kena influenza A terutama sekali. Kan ada A, H1N1 ataupun H3N1. Saya pun tak ingat banyak sangat. Lepas tu ada influenza B. Selalunya 2 ni lah kan. Yang kita kena tahu di Singapura pun saya kata dah naik 38,000 walaupun negaranya kecil. Thailand dah ada 110,000, di Filipina dah ada 190,000 yang telah dikonfirm influenza A. Tadi kematian 51 rakyat kita, itu ada lagi mungkin antara 200 hingga 400 lagi yang tak dikonfirm tapi dah meninggal juga, tak sempat dicek sama ada influenza A atau tidak. So kemungkinan dia lebih daripada 51 lah kan. Ini bukan soal saya menakutkan anda, sebab saya juga ada anak, ada cucu dan ada diri sendiri yang dah atas pada umur 60 tahun lagi kena berhati-hati. Sebab kita di kalangan orang yang paling senang di-attack. Saya ulang, bawah pada umur 10 tahun, atas pada umur 60 tahun dan mereka yang berumur apapun yang bermasalah berkaitan dengan kelemahan imuniti badan kita. Saya ada sebut tadi seperti penyakit jantung, penyakit kanser dan tengah buat rawatan-rawatan lain. Faham atau tak faham? Termasuk diabetes dan merokok dan sebagainya. Faham? Jadi kita nak cerita sekarang tentang kenapa pula influenza ni sampai nak kena tutup sekolah dan sebagainya. Saya nak cerita sikit. Okey, dengar. Sama ada saya setuju tak setuju, saya akan bagi pendapat sambil saya bercerita. Influenza, kalau kita dah faham dia bukan common cold, bukan flu biasa. Apabila dia sampai dah demam panas atas pada 39-40, paling panas. You bayangkan anak kecil 4-5 tahun dah sampai tak boleh bangun sebab dia punya batuk, dia punya orang panggil macam batuk kering. Tahu tak batuk kering yang kadang-kadang buat permulaan tu macam nak baik balik, tapi bila dia kena dengan bakteria masuk sekali, bukan virus saja, bakteria boleh super infection, dan bila dia sampai ke paru-paru, sampai tak boleh bernafas, sampai ada sesak
ni lah dada dan sakit dada, selalunya dia akan paling-paling kena pergi emergency dulu. Kalau tak sempat, memang itulah yang membawa maut. Betul? Okey, pneumonia, nama penyakit melalui sains apabila bakteria dah bersekali berkecimpung dengan kerja-kerja virus ni. Jadi kenapa pula virus ni begitu, apa orang panggil, fatal? Maksudnya sampai membuatkan you jadi bawa maut tu. Satu, pneumonia. Nombor dua, dia mengurangkan sikit je perkataan tu, menurunkan dan menekan terus imuniti kita. Virus ni, influenza, kenapa dia jadi begitu garang sekali, ialah dia tak bagi chance. Dia bagi kita tak boleh lawan langsung untuk nak hidup kembali. Sampai ke, bukan kata sakit tekak saja, sampai batuk, sampai berdarah pun ada. Sampai kita boleh jadi sawan pun. Sebab apa? Dia boleh attack bukan saja paru-paru, tapi dia boleh attack juga otak. Saya ulang, dia boleh attack otak yang namanya encephalitis. You perasan tak budak yang 4 tahun tu, ada yang dia orang nak buat siasatan lagi sebab dia orang kata dah confirm influenza A, tapi dapati ada radangan kat otak. Memang influenza A boleh attack otak, jadi encephalitis tu, tapi tak apa. Itu dia orang pergi buat check up betul-betul. Saya nak betulkan otak kita ni supaya sampai jantung pun dia boleh attack selain pada paru-paru. Habis? Itulah yang menyebabkan kalau kita biar juga, dia dipanggil sepsis. Sepsis tu saya kata apa tadi? Bakteria masuk campur. Bila bakteria masuk campur, dah lah virus. Susah nak cari ubat dia, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, yang paling dahsyat ialah apabila kita lambat membuat rawatan kalau yang tengah kena attack. Tapi malam ni kita nak fokus juga bagi mereka yang dengar ni, ramai-ramai yang belum kena. Okey, saya tak minta sesiapa pun kena, tapi kita kena berhati-hati. Sebab nak kena influenza ni terlalu mudah. Sebab itulah di sekolah-sekolah ataupun di tadika ke taska ke ataupun asrama-asrama, terutama sekali yang orang tak boleh keluar mana-mana sangat, dia kena dalam keadaan tertutup dan sebagainya. Senang sangat. Dia melalui udara boleh kena influenza. Dia melalui kawan batuk lagi cepat. Dia bersin pun satu kelas boleh kena. Ni baru seorang datang. Lepas tu kalau dia sentuh-sentuh meja ke, pintu ke, tangga-tangga ke, you pula pergi cuma dengan satu sentuhan, you boleh kena influenza. Okey. Boleh tangkap cerita. Alright, so tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak you perhatikan, jangan lambat buat rawatan. Kalau agak sikit je, kalaupun dia sesama biasa je, you pergi check, buat swab dulu. Sebab swab tu sekejap je, 5-10 saat je dia tarik daripada macam kita buat COVID dulu kan, sikit je. Tapi yang ni tak payah dalam sangat pun. Doktor tu ada special gadget dia, ada kit dia. Dia nanti kahak ni kat you punya throat ni. Okey, dengan you punya hidung boleh, kerongkong kita dengan dalam hidung kita boleh, tapi berair mata jugalah. Maklumlah dia jolok juga kan. Namun cepat, yang ni dalam masa setengah jam you boleh dapat result dah, positif atau negatif. Tapi kalau negatif pun, positif tu memang kena buat lah sesuatu yang drastik. Tapi negatif pun jangan you kata dia tak kena. Sebab apa? Dalam test yang pakai biasa-biasa ni, dia cuma 70% saja accurate. Jadi ada 30% yang dia kata, oh you tak kena influenza A, tapi sebenarnya you boleh kena juga influenza A, sebab dia panggil false negative. Maksudnya result you negatif, tapi you masih ada influenza tu. Ni kerja-kerja hospital lah, you kena check betul. Sebab bila dia balik kat rumah, kalau hantar suruh duduk kat rumah je, tapi dia demam masih tak turun, saya kata apa tadi, dia punya batuk, dia punya letih, lesu, tak lalu makan, mulut rasa pahit, Masya Allah. Kata orang yang tahun ni punya influenza, banding dengan yang dia orang biasa kena, ada kes yang dah biasa kena 2-3 tahun sekali. Dia kata tahun ni yang paling teruk punya. Sebab apa? Dia punya sakit tu, bila saya kata sakit badan tadi kan, sakit yang dia kata tak reti nak explain, tapi dia orang kata lebih teruk daripada COVID. Engkau
Of course lah, sampai kena masuk emergency ward semua tu biasa. Kalau kes-kes yang dah kena serangan paru-paru, sebab virus ni dia boleh attack dalam you punya paru-paru sampai keluar lendir, keluar kahak, sampai dah tak ada oksigen. Itu yang menjadikan kita tak boleh bernafas. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Yang lebih daripada 45,000 yang confirm tahun ni. Yang lain tu macam mana dia orang buat? Adakah dia orang tak terdedah kepada orang-orang ni? Mungkin mereka terdedah juga. Tetapi ini dia. Saya nak bagi permulaan cerita. Sesiapa yang imunitinya tinggi dan dia punya tahap lawan penyakit tu kuat, maksudnya badannya sihat walafiat, susah influenza ni nak datang ataupun nak lekat. Kalaupun orang terbersin depan you, tetapi you punya army you bersedia. Katanya persediaan kita itulah yang membezakan sama ada kita nak tutup sekolah atau tutup sekolah. Jadi saya nak tanya you, anak-anak sekolah ni dia orang bersedia ke untuk melawan hinggapan influenza ni? You jawab sekarang. Kalau you kata dia orang bersedia, kenapa sampai 5,000 orang dah masuk hospital ni? Itu saya nak tanya. Sekolah sekarang tak sempat nak check sama ada sebelum masuk sekolah dia orang tu budak ni demam tak demam. Kan dulu masa kita PKP dulu, masa kita COVID dulu kan, lepas-lepas dah boleh keluar-keluar sikit, kan kat airport, kat mana-mana je dia ada macam detector. Kan dia boleh check sama ada you badan tu demam tak demam dan sebagainya. Betul tak betul? Kan? Jadi barulah kita sekarang boleh jawab. Kat sekolah tak ada tempat-tempat yang boleh jaga semua ni, dan tak ada orang boleh monitor siapa yang bersin, siapa tak bersin, siapa yang bernafas lebih kuat daripada orang lain. Kadang-kadang bercakap je. Budak-budak, macam mana you nak kontrol dia orang daripada tak bergaul? Bagi tahu kat saya, itu bukan namanya budak-budak. Terutama sekali primary school. Lagi dia orang suka main, betul tak? Suka melawak, betul tak? Betul tak betul? Dan dia orang suka, tak boleh salahkan dia orang kadang-kadang share minuman, betul? Kadang-kadang mana dia nak belajar influenza A ke, H1N1 ke, influenza B ke, betul tak betul? Kira anak orang kaya ke anak orang miskin? Sebab kadang-kadang anak orang kaya lagi tak bersedia. Sebab apa? Mereka makan lagi benda-benda yang proses. Sebab apa? Sebab duit lebih sikit, beli coklat lebih, beli gula lebih, pemakanan dah lah tak kontrol. Kalau you orang kampung, you makan cara kampung. Sebenarnya kalau kat kawasan-kawasan orang asli, dia orang makan benda-benda yang boleh meningkatkan imuniti. Betul? Kan dia orang akar-akar kayu, mak bapak dia orang pandai bagi ni daun-daun, sayur-sayur, betul tak? Tapi tak apa, secara menyeluruh bila dia pergi ke sekolah, dia masih lagi terdedah. Cikgu lagi, orang dewasa pun banyak terdedah juga kepada anak-anak murid. Dan bila kita orang kata apa, bercampur aduk, memang yang orang dewasa tadi yang suka pergi ke surau, you jangan nak pandai-pandai main. Kalau ada demam, ada batuk, ada sesama, tolong sembahyang kat rumah. Saya kira Tuhan pun tak marah kalau you atas dasar nak menjaga kesihatan you dan nak menjaga orang lain supaya tak berjangkit. Jadi dah mula nak jawab ni. Sekolah tu sama ada nak tutup tak tutup. Dah tahu tak tahu kan? Saya dah bagi ni. Jadi tuan-tuan puan sekalian, bila you lepaskan anak-anak murid ni je, dia orang tak boleh dipersalahkan. Kita kena tahu anak-anak kita tu kuat ke tak kuat, betul tak? Dan kalau nak tahu dia kuat tak kuat, tengok apa dia makan kat rumah. Apa dia punya contoh kesihatan secara amnya dulu. Dia senang ke jenis budak yang berpenyakit, dia senang ke kena asma. Kalau budak tu dah memang kena asma, zaman sekarang you hantar lagi anak-anak yang suspicious punya sekolah yang ramai sangat tu, tolonglah. You nak kata apa, I katalah, tapi saya tak benarkan anak you yang ada asma, yang ada sikit-sikit dia senang demam, sikit-sikit dia dapat tonsil. Ya Allah, tolong
Tapi yang nak kena tutup, tak kena tutup ni pasalnya ialah dia boleh merebak macam, orang kata apa, macam fire. Macam api yang dituang minyak tu. Jadi boleh tak putuskan jangkitan ni, putuskan rangkaian dia. Maksudnya you break the cycle. You have to break the cycle. Macam dulu kita kena buat sampai lockdown 2-3 tahun kan, ataupun minimum setahun tu sampai tak boleh keluar rumah langsung, ingat tak? Kecuali kalau you nak pergi beli makanan ke pasar ke, tu pun seorang je dalam kereta. Tak tahulah, kita tak nak sampai macam tu. Kita nak, kita masih lagi boleh bergerak ni, tolong kat rumah kita kena jaga betul-betul anak cucu kita. Tapi kat sekolah kita minta siapa-siapa yang was-was saja jangan hantar pergi sekolah. Saya punya pendapat, you tak payah ikut. Kalau you tak mau ikut, you buat sendiri. Tapi saya cadangkan jangan. Kecuali kalau sekolah tu memang super clean lah, ataupun super tak ada masalah. Saya tak tahu sekolah mana yang kat Malaysia ni yang tak akan langsung orang kata apa, free from influenza. Boleh tak? So kita sendiri buat keputusan. Kalau saya dah bagi tahu kat cucu saya, you don't go to school at least for 7 days. Jadi saya kata 7 hari ni boleh menyelamatkan orang panggil apa, keadaan, sementara dia boleh tenteramkan, ya. Sebab you nak kena putuskan. Kalau tak boleh seminggu, kena buat 2 minggu. Sebab dulu kita boleh buat sampai 2-3 tahun. Kenapa tak boleh seminggu 2 minggu ni? Mesti ada masalah. Nak buat keputusan yang besar macam ni, macam mana kan? Kita sendiri pun risau, cikgu besar marah ke, guru sendiri marah ke anak cucu kita. Tapi saya kata lebih baik dikena marah daripada kena masuk hospital. Sebab masa anak dan cucu you masuk hospital, you rasa mereka nak datang melawat ataupun nak datang bayar bil? Saya jawab pada anda, jawapannya tidak. You sendiri yang bertanggungjawab. So jangan takut buat keputusan sendiri. Saya ingin mempengaruhi you supaya fikir elok demi untuk masa depan dan kesihatan anak cucu you. Itu saja. Dan sekarang saya nak cerita. Saya dah bagi tahu kan, sekurang-kurangnya 7 hari kan. Soal ada masalah, tak ada masalah, kita tak ada masa nak fikir yang pasal nak pass exam tak pass exam. Saya nak fikirkan nak pass melalui influenza punya ombak ni tak. Kita kena lalui ombaknya dulu, baru fikir pasal lain. Dahsyat tak dahsyat? Kalau perlu buat keputusan macam ni. Tapi no choice, because we are talking about life. Kita bercakap tentang nyawa. Kita tak cakap pasal engkau nak jadi skor A ke tak skor A, because nothing. Kalau budak tu dah tak ada, apa nak skor A ni apa lagi, betul tak? Okey, fikir elok. Lepas tu sementara tu yang lain, ada tak cara untuk you mempertahankan immunity you? Ada tak? Kalau boleh kita cari habatus sauda kan, selain daripada ambil Tamiflu kan, ubat tu kalau you sempat beli ya, kalau mahal sangat mungkin you tak mampu, cari cara-cara yang lebih terkenal dan telah dibuktikan, bukan terkenal untuk seronok cakap. Habatus sauda rupa-rupanya yang dikatakan semua penyakit boleh dibantu oleh habatus sauda kecuali mati. Rupa-rupanya bukanlah semua 1000 penyakit semua dia boleh jaga, tak. Tetapi dia lebih, bila dibuat kajian demi kajian, baru dia orang tahu dia lebih kepada, dia panggil yin dan yang punya balancing. Tak yin dan yang. Yin ni dalam tenaga kita. Dia habatus sauda tu terkenal sangat sebab tu dia banyak sangat penyakit dia boleh bantu, sebab dia nombor 1 meningkatkan immunity, nombor 2 dia lebih fokus kepada viral infection. Dia bukan ubat, tak. Dia bila meningkatkan immunity, itu cara dia lawan viral. Dia tak boleh bunuh virus. Virus you tak boleh bunuh bang, akak. Anda tahu tak, viral ni bukan tahun ni saja ada, dia dah beribu tahun. Zaman Spanish flu yang sampai 50 juta rakyat meninggal pada tahun 1918, ingat? You pun tak ingat kan? Tapi saya bila dengar cerita flu ni, ingat balik cerita swine flu, ingat tak? Nipah virus, pernah kan? Lepas tu COVID datang, tak sempat lagi COVID nak hilang, kita punya immunity baru nak naik. Maka sekarang viral tu tengah mengamuk balik, bukan sebab
dia tu lebih terror daripada dulu. Tapi kita punya badan lebih lemah sekarang daripada sebelum COVID dulu. Tahu tak tahu? Ini yang dipanggil post-COVID rebound. Maksudnya kita punya lepas COVID tu, body kita nak kuatkan balik, tak sempat nak kuat. Jadi immunity kita tu macam lower. Maka bila virus yang walaupun hampir sama, virus tak pernah sama setiap tahun, dia akan attack lebih cepat. Jadi cara natural immunity kita ialah dengan menjaga makanan yang berbentuk hijau-hijauan. Tapi yang lebih fokus saya kata apa tadi, yang telah dibuat kajian ialah habatus sauda. Ini memang orang kebetulan, ialah habatus sauda, siapa yang nak buat sangat, mestilah lebih kepada orang Islam kan, faham-faham lah. Sebab dia kan daripada Rasulullah SAW sendiri mengatakan the best. So orang Medina, orang Arab ni, universiti sana banyak buat kajian. Dan kebetulan dah siap masa COVID dulu, dia dah ada beberapa gram semua, dah dia bagi formula untuk satu dunia pakai. Dia orang tak sombong pun, dia orang share. Dibantu oleh dalam utara India dan Pakistan tu, dia orang pun buat kajian yang untuk membuktikan. Lepas tu Thailand lagi buat, Filipina lagi buat, bila dia campur dengan empedu bumi, tu you carilah. Dengan VCO, Virgin Coconut Oil, lepas tu dia campur dengan chamomile. Pernah dengar? Bila chamomile ni dicampur dengan habatus sauda, rupa-rupanya dia lebih menenangkan jiwa orang yang kena influenza ni. Orang yang kena influenza, dia panik. Saya terus terang kata, dia bila sakit tak boleh nafas. You pernah tak boleh nafas? You pernah tak sakit merangkak yang tak boleh pergi toilet pun? Ini dia. Dia jadi panik bila dia masuk dengan chamomile, dia masuk dengan saya kata habatus sauda, dengan empedu bumi, dan masuk dengan satu lagi nama acerola ataupun cherry yang tinggi dengan vitamin C. Lagi satu untuk apa? Bukan ubat untuk lawan virus tu, tak boleh. Saya katakan virus you tak boleh bunuh. You kena tingkatkan you punya ashka you. Bila ashka you kuat, datanglah apa pun. Sebab tu you tengok setengah orang, dia kerja kat hospital pun dia masih sihat. Selalunya orang kerja kat hospital ni yang banyak terdedah, tahu tak? Jadi saya mengharapkan doktor-doktor sekalian, nurse-nurse pun kuatkan you punya, cikgu-cikgu kuatkan you punya immunity. Tolong guru-guru besar lagi kena kuatkan immunity. Sebab you tak boleh tutup sekolah lagi. Kerajaan kata tak boleh tutup, betul tak? You kena pergi juga sekolah, kena kuat. Jangan lupa pekerja-pekerja kat luar ni, yang swasta semua, kita pun terdedah juga. So, semua perlukan penjagaan immunity. So, salah satu yang terbaik saya kata apa tadi ialah dengan cara untuk paru-paru ya, lebih untuk pernafasan ya, habatus sauda. Kita juga ada moringa, ada D3, ada K2, tapi tak laratlah nak makan banyak-banyak. So, you fokus malam ni untuk habajela. Dia bentuknya warna macam ni. Kalau you kata main-main ke, kita serius. Ni dah ada 5 tahun sejak COVID dulu. Saya buat ni untuk viral infection punya, orang kata apa, lawan dia. Bukan ubat dia, lawan dia. Dengan cara meningkatkan immunity, menjaga paru-paru. Cantik kan? Sebab virus dia suka kacau paru-paru. Okay? Jadi tak ada saya nak malu apa-apa. Sebab ramai nak orang kata cari jalan secara natural, immunity secara natural. Dan kalau nak mudah lagi, ambil D&D VCO ni, Virgin Coconut Oil, ataupun you sendiri pergilah perah nyok mana-mana yang dia panggil virgin, dara dia, maksudnya yang first fresh, yang cold press tu, baru boleh dapat. Kalau you dah minyak nyok duduk goreng you punya masakan, tak boleh pakai. Ni dia panggil D&D VCO yang fresh. Dan kanak-kanak yang tak boleh telan minyak ataupun pil tadi, kita dah buat dalam bentuk dipanggil D&D Kits. D&D Kits saya pun tak banyak cerita kan, saya ingat tak perlu. Tapi sejak ada 19 orang meninggal ni, saya kata boleh tak yang lain ni hari-hari ambil lah sebiji pagi sebiji malam, hisap aja. Dia macam candy, tapi kita masukkan susu, cendawan susu harimau, nak sebut panjang sangat, tiger milk mushroom. Lepas tu kita masukkan MCT oil, minyak baik tu, dalam bentuk serbuk, dijadikan untuk isap-isap tu. Lepas tu kita masuk juga sacha inchi oil, dan kita masuk algae, benda-benda yang
meningkatkan immunity lagi sekali. Maklumlah kanak-kanak cukup belum matang dia punya 4-5 tahun nak lawan dengan virus ni macam mana kan? Dia jangan malu. Boleh tak saya pun tak sangka dia punya permintaan ni begitu banyak sejak seminggu lepas ni. Hampir mungkin terpaksa setengah daripada anda tunggulah kot. Tapi benda ni tak boleh tunggu sebenarnya. Kalau saya tak sempat supply kat you pergi cari sendirilah. Ambil kat mana-mana ke. Asalkan you cari apa yang saya kata tadi. Okey, konsepnya ialah konsep Habatus Sauda bersamaan dengan Hempedu Bumi, bersamaan dengan apa tadi saya kata, dengan ada cendawan susu harimau, ada lagi VCO dan ada lagi chamomile, campur lagi, banyak pula. Sebab formula ni memang dibuat kajian oleh universiti yang saya sebut tadi. Boleh? Tapi buat masa ni, you kena jaga immunity you. Okay? Tu saya doakan semua selamat, kuatkan immunity ya, kuat, pertahankan, kena matahari semua tu, makan, minum, tidur, exercise, mesti kena jaga, okay? Jangan nak pergi ada camping apa-apa sekarang, please kanak-kanak ni. Jangan kalau cikgu tak ada sebab pun, cikgu boleh cancel tak semua yang buat kat hall-hall ni yang tertutup semua, boleh tak cancel aja. Saya tak kira you kata habis duit ke tak habis duit, you cancel. Kalau you booking mana-mana pun tak nak, sebab kita tak nak berkumpul dalam seminggu 2 ni. Putuskan hubungan dengan udara, kawan-kawan semua sekejap. Biar jadi orang kata apa, duduk dalam gua sekejap pun tak apa. Demi untuk masa depan kita bersama. Betul tak cikgu? Saya tak salahkan you all punya terpaksa buka juga sekolah semua tu. Tapi kalau you berbaik dengan guru besar you di Sky, elok, semangat. Tutup aja seminggu, lepas tu bagi tahu kat saya putus tak dia punya masalah influenza tu, InsyaAllah. Alright, dengan syarat saya kata lagi sekali, jangan lupa jaga kekuatan diri masing-masing. Itu saja yang boleh menyelamatkan. Untuk masa depan influenza lain pun datang, sama aja. Okey, jumpa lagi. Semoga dunia anda bahagia dan akhirat anda syurga, dan kita nak senyum semua dalam apa keadaan pun, sebab kita nak let go and feel good supaya semua dapat sihat sepanjang hayat.